Assalamualaikum dan hai, nama saya Iqbal dan saya daripada worksite.com. Terima kasih sebab berminat dan mendaftar dengan video khusus ni. Dalam video ni, saya akan tunjukkan macam mana nak akses modul kursus penulisan buku dengan AI. Senang je. Saya faham mungkin ada yang risau. Kenapa tak ada email masuk pun? Jangan risau. Most likely email tu masuk dalam folder spam atau junk je. Jadi, jangan panik, okey? So, jom saya tunjukkan cara nak akses modul tu step by step. Sekarang anda akan nampak Gmail inbox anda seperti biasa. Di sebelah kiri ni, anda boleh nampak ada list of email box. Cari button yang bertulis more dan just klik sahaja di situ. Bila anda klik more, button spam box akan appear dalam menu. Now, klik pada spam box dan ini tempat anda akan most likely jumpa email kami kalau ianya tiada dalam main inbox. Kadang-kadang filter Gmail ni agak sensitif, jadi email course dari kami ni mungkin end up di sini instead of the main inbox. Email dari kami akan berupa seperti ini. Dalam email ni, anda akan nampak ada dua link yang disediakan. Link pertama adalah untuk akses ke video course. Manakala, link kedua pula untuk akses ke website e-guide bagi kursus ni. Now, ini adalah peringatan penting yang anda kena pay attention. Anda mesti guna email Google account yang anda daftar untuk video course ni. Anda boleh cek dengan klik bahagian top right corner browser anda. Nampak profile icon tu? Klik je. Bila menu pop up, email yang tunjuk kat sini mesti match dengan email yang anda daftarkan ketika purchase course ni. Kalau tak match, anda akan ada isu untuk access materials dalam course ni nanti. So make sure betul-betul sama, okay? Ini penting sebab materials akan di-lockkan kepada email yang sudah didaftarkan tu. Kalau anda nak tukar email access, itu cerita lain. Tapi for now, guna yang anda dah register ya. Link ketiga dalam email ni ialah untuk anda join chat group bagi course ni. Group ni akan jadi tempat anda boleh connect dengan participants lain, tanya questions dan dapatkan support nanti. Sekarang, jom kita start untuk akses e-guide anda. Ingat bahagian link e-guide yang kita cakap tadi? Klik di situ. Sekarang anda akan nampak starting page bagi guide ni. Anda boleh lihat ada pelbagai jenis book project yang boleh dipilih. Ada academic research book untuk scholarly research dan academic contribution. Learning module untuk course materials dan educational content. How to guide untuk e-books dan professional manuals. Textbook untuk educational textbooks dan student resources. Dan motivational book untuk personal growth dan self-help content. Setiap satu ni ada button di bawahnya yang bertulis Start Project. Pilih mana yang bersesuaian dengan jenis buku yang anda nak mula. Dalam video seterusnya, kita akan pergi lebih mendalam lagi untuk familiarizekan diri dengan course material ni. So, stay tune dan jumpa anda di sana.